Kalau anda ibu bapa kepada anak autism, mesti fahamkan perasaan macam kita ni sentiasa jadi ahli bomba. Asyik padam api je. Satu masalah selesai, datang pula masalah lain. Jadi, dalam perkongsian kali ni, kita akan ubah sikit cara fikir. Daripada asyik memadam api, apa kata kita belajar cara mencegah kebakaran tu dari awal? Kita nak wujudkan suasana rumah yang lebih tenang dan terurus untuk semua. Pernah tak rasa macam dah penat sangat? Letih, buntu, semua ada. Bila berdepan dengan meltdown, tantrum atau bila anak tak nak ikut rutin harian, memang betul-betul menguji kesabaran kan? Saya nak anda tahu, anda tak lalui semua ni seorang diri. Tapi kan, macam mana kalau saya cakap kunci untuk uruskan semua ni sebenarnya berkait rapat dengan satu nombor ni? 90%. Bukan magic, bukan sihir tau. Ini cuma satu perubahan cara kita berfikir yang subhanallah, sangat praktikal. Jom kita bedah siasat sama-sama. Dan inilah dia, idea utamanya. Kita panggil ia Peraturan 90-10. Cuba bayangkan peraturan ni macam kompas baru untuk anda dalam perjalanan membesarkan anak. Penting untuk faham, ini bukan soal kena kerja lebih keras, tapi soal bekerja dengan lebih bijak. Okey, apa maksudnya ni? Senang je, intipatinya ialah 90% daripada tenaga dan masa kita tumpukan pada persediaan awal. Maksudnya, kita cegah masalah tu sebelum ia berlaku. Yang baki 10% lagi tu, itu barulah kita guna untuk uruskan situasi kalau ia betul-betul terjadi. Cuba kita fikir macam ni. Selama ni mungkin kita jadi macam polis kan? Sentiasa pantau, tegur, hukum tingkah laku. Sekarang kita nak tukar peranan. Kita nak jadi macam seorang arkitek. Tugas arkitek apa? Direka dan bina satu persekitaran yang memang direka khas untuk anak kita berjaya. Nampak tak bezanya? Sangat-sangat besar. Baiklah, jadi macam mana kita nak mulakan misi 90% proaktif ni? Jom kita tengok tiang yang pertama, menyediakan persekitaran fizikal anak kita. Boleh kata, inilah barisan hadapan kita. Tengok perbezaan ni. Di satu sisi, huru-hara, tak boleh dijangka, penuh dengan pencetus stres. Di sisi lain pula, ketenangan, ada rutin, selamat, jangkaan yang jelas. Matlamat kita? Nak ubah rumah daripada medan perang yang serabut kepada satu syurga kecil yang selamat dan boleh dijangka untuk anak kita. Sebab logiknya mudah. Bila persekitaran tenang, insya-Allah anak pun akan lebih tenang. Dan sudah tentulah keselamatan tu nombor satu. Benda-benda ni nampak macam remeh kan? Kunci pintu, tutup lubang plug, lapik bucu tajam tapi impaknya besar. Ia bukan setakat elak kemalangan. Tapi yang lebih penting, ia kurangkan keperluan untuk kita ni asyik cakap, jangan buat tu, jangan sentuh ni. Bila kurang perkataan jangan, kita boleh lebih fokus pada interaksi yang positif. Okey, sekarang kita cakap pasal rutin. Bagi anak autism, dunia luar tu selalunya rasa huru-hara dan menakutkan. Jadi rutin yang konsisten kat rumah ni, dia umpama sauh yang bagi rasa selamat. Bila dia tahu apa nak jangka, bangun tidur, makan, main, kemas tidur, tahap kebimbangan dia akan menurun. Dan bila dia kurang bimbang, apa jadi? Kerjasama pun akan meningkat. Okey, persekitaran fizikal kita dah kemas, dah mantap. Sekarang, jom kita ke tiang proaktif yang kedua. Apa dia? Kita nak lengkapkan anak kita dengan alatan yang betul. Alatan ni, tak lain tak bukan, ialah kemahiran-kemahiran yang dia perlukan untuk berhadapan dengan dunia. Petikan ni memang kena sangat. Kita perlu ajar mereka langkah demi langkah. Betul kan? Kita tak boleh harap anak terus pandai berlari kalau dia belum pandai merangkak pun. Jadi, pendekatan paling berkesan ialah kita pecahkan satu kemahiran besar tu kepada langkah-langkah yang kecil yang dia mampu buat. Baby steps orang kata. Dan ini adalah blueprint pembelajaran. Nampak tak susunannya? Ia ada hierarki. Kita kena mula dari bawah. Kerjasama, perhatian, peniruan. Barulah kita boleh naik ke atas untuk kemahiran yang lebih kompleks macam bahasa dan sosial. Macam bina rumah lah. Tak boleh pasang bumbung dulu kalau tapak pun tak ada lagi kan? Kena bina dari asas. Satu-satu barulah kukuh. Jadi, macam mana nak galakkan dia belajar langkah-langkah kecil tadi? Di sinilah peneguhan atau reinforcement memainkan peranan. Penting ni, ini bukan rasuah ya, jangan salah faham. Ini adalah pengiktirafan, ganjaran untuk usaha dia. Bila anak cuba buat sesuatu yang kita ajar, kita bagi ganjaran positif. Boleh jadi pujian, wah pandainya, pelukan atau bagi dia mainan kegemaran dia sekejap. Tujuannya, supaya dia rasa usaha dia dihargai dan dia jadi lebih bersemangat nak cuba lagi. Baik, kita dah bincang panjang lebar pasal 90% proaktif. Tapi kita kena realistik.
Walaupun kita dah buat persiapan terbaik, akan ada juga hari-hari yang mencabar. Akan ada masanya tingkah laku sukar tu tetap muncul. Di sinilah pelan 10% kita masuk. Ini adalah pelan tindakan kita untuk masa kecemasan. Dan dalam 10% ni ada dua cara kita boleh bertindak. Satu, reaktif. Satu lagi, responsif. Apa beza dia? Reaktif ni ikut emosi. Kita mungkin termarah, terjerit atau kita terus mengalah sebab dah penat. Responsif pula, ia adalah tindakan yang dah dirancang, tenang, konsisten sebab kita dah ada plan dalam kepala. Satu ikut perasaan, satu lagi ikut perancangan. Sangat berbeza. Jadi, apa plan responsif kita? Ada 3 strategi utama yang kita boleh guna. Pertama, hapuskan. Maksudnya, kita abaikan tingkah laku tu kalau ia selamat, supaya dia tak dapat ganjaran perhatian. Kedua, alihkan. Kita alih perhatian dia ke benda lain yang disuka. Dan ketiga, laksanakan sepenuhnya. Kalau kita dah bagi arahan, kita kena pastikan arahan tu diikuti sampai habis dengan tenang. Ingat dia, matlamat kita bukan nak hukum. Kita cuma nak ajar dia secara konsisten yang, "Dek, cara macam ni dah tak berkesan lagi." Okey, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle yang kita dah bincang tadi. Kita tengok gambaran besarnya. Dan inilah dia, rangka kerja 90-10 secara ringkas. 90% fokus kita adalah proaktif, siapkan persekitaran, ajak kemahiran. Hanya 10% lagi untuk reaktif, iaitu bila kita perlu bertindak balas. Dan mesej paling penting yang saya nak anda bawa balik ialah, lagi banyak usaha dan tenaga kita curahkan pada bahagian 90% tu, secara automatik, kita akan dapati yang kita makin jarang dan jarang perlu guna strategi 10%. Mungkin bila tengok semua ni, anda rasa banyaknya benda nak kena buat. Jangan risau. Ini bukan tentang buat semua benda sekaligus. Soalannya mudah. Apakah satu langkah proaktif paling kecil yang anda boleh ambil hari ini? Satu je. Mungkin cuma letak beg sekolah anak di tempat yang sama setiap hari. Atau mulakan rutin gosok gigi sebelum tidur. Sebab percayalah, perubahan besar itu sebenarnya bermula daripada langkah-langkah kecil yang kita buat secara konsisten.